Saudara, langit malam di atas Sungai Ganjiang diterangi saat ribuan orang di Nancang menyambut Tahun Baru Imlek Tahun Kuda pada hari Rabu. Pertunjukan kembang api yang meriah dengan roket meledak tinggi di atas Sungai Ganjiang menerangi kedua tepi kota. Bangunan-bangunan di distrik Hongkutan bersinar terang dengan pertunjukan cahaya yang disinkronkan. Sementara pavilion Tengwang yang bersejarah dibingkai oleh kilatan warna merah dan emas. 今天是大年初一，南昌的烟花秀早就有所介绍吧，因为我是住在附近的，我也是一个摄影爱好者。 当然是手机摄影爱好者，我就过来也拍摄一下，看一看，非常震撼，非常漂亮。之前就来过嘛，然后今年算就是第3次看见这个烟花秀了，已经，然后还是觉得很震撼。这个就是两岸这个非常的好看，包括这个滕王阁也是，就是在烟花下面有一种古今交融的感觉，对，很好看。 Tradisi tahunan ini menampilkan 5.274 kembang api lidu, dilengkapi dengan pertunjukan cahaya dan air mancur musikal dengan tema merayakan kebangkitan aspirasi kaum muda dan masa depan yang cerah. Jutaan orang di seluruh dunia merayakan Tahun Kuda. Tahun Baru Imlek merupakan salah satu hari raya terpenting bagi banyak negara Asia, khususnya dalam budaya Tiongkok. Tahun ini, perayaan selama 15 hari berlangsung dari tanggal 17 Februari hingga 3 Maret.